Hai guys, welcome back to Gadget. Tahun 2025 ni adalah tahun yang paling ganas bagi smartphone mid-range. Seriously. Sekarang ni, smartphone mid-range dah ada bateri yang paling besar, ada 7000 mAh. Sekarang pun smartphone mid-range dah pakai Snapdragon 8 series, dah ada RAM yang besar sampai 16GB, charger yang laju sampai 120W semua tu. Dan inilah salah satu contoh dia, iaitu iQOO Neo 10. Dia punya bateri yang paling besar, 7000 mAh. Dan juga smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 4. Kalau tengok harga jualan dia, tak adalah mahal sangat sampai RM3,000. Dia punya harga jualan ni, variant yang paling tinggi 16GB RAM 512GB pun harga jualan dia cuma RM2,199. Memang berbaloi gila. Lihat bahagian display dia, antara selling point yang paling kuat pada smartphone ni, yang mana smartphone ni menggunakan panel jenis AMOLED yang berukuran 6.78 inci. Kemudian dia punya refresh rate pun tinggi gila, 144Hz, resolusi pun tinggi, 1.5K resolution. Dan apa lagi yang tinggi adalah dia punya brightness. Boleh cecah sehingga 5500 nits. Jadi memang tak ada masalah kalau kita pakai dia pada bawah matahari. Dan dia punya display ni memang cantik. Dia punya warna ni warna yang sangat vibrant lah. Memang best kalau kita nak layan Netflix, nak main game, nak consume any media sosial pada smartphone ni, memang rasa shock je disebabkan display dia yang cantik serta ada refresh rate yang tinggi. Dan yang lagi best adalah dia punya display ni berbentuk flat. So gamers mesti suka lah display yang bentuk flat macam ni, sebab lagi best, lagi seronok untuk kita typing dan lagi senang nak cari dia punya screen protector. Untuk performance dia pula tak perlu diragukan lagi dengan menggunakan Snapdragon 8S Gen 4, dipadukan pula dengan 16GB RAM LPDDR5X Ultra. Memang superb. Dan dia punya internal storage pun menggunakan UFS 4.1. Ini adalah hardware yang smartphone flagship selalu guna, tapi iQOO belanja je dekat smartphone mid-range dorang. Memang ganas gila. Dia punya internal storage ni memang besar, 512GB, tapi dia tidak menyokong untuk micro SD card. Jadi kalau anda rasa 512GB ini tak cukup, kena pertikaikanlah benda ni. Dan iQOO Neo 10 ni juga ada chip tambahan yang dinamakan sebagai iQOO Q1. Ini dia berfungsi untuk stabilkan FPS pada smartphone ni jika kita main game yang berat. So kalau kita lenjan game yang berat, dia punya FPS ni dapat kekal dengan stabil lah. Itu yang bagusnya smartphone iQOO ni. Untuk bateri dia besar gila, 7000 mAh. Dia punya bateri ni boleh tahan selama 2 hari. Jadi dia punya bateri ni memang boleh tahan lama. Kalau anda pengguna yang casual, pengguna yang biasa, boleh pergi dalam 2 hari lebih. Tapi kalau heavy user pun boleh pergi, tapi sehari je lah. Sehari tu full day, pagi sampai ke malam, bateri smartphone ni boleh tahan. Tapi kalau pukul 6 ataupun pukul 7 bateri ni habis, tak perlu risau sebab dia punya pengecasan laju gila, 120W. Nak charge daripada 1% sehingga 50% ambil masa dalam 15 minit je, dan nak full charge ambil masa dalam 30 ke 33 minit sahaja. Memang laju berdesuk. Untuk setup kamera dia pula menggunakan 50MP pada kamera utama, kemudian 8MP pada kamera ultra wide. Jadi untuk hasil dia, pada situasi yang cukup cahaya pada gambar siang, dia mampu berikan detail yang sangat tajam lah. Dia punya HDR balance, dia punya dynamic range pun cukup kemas. Kemudian dia punya hasil low light pun cukup bagus. Dia mampu berikan hasil gambar yang cantik. Dia punya pengawalan cahaya cukup baik lah pada smartphone ni. Untuk kamera selfie pula, dia ada 32MP. Apa yang bestnya, dia punya kamera selfie ni nampak natural, dia tak nampak fake sangat dan tak nampak kusam sangat. Just nice lah. Kita punya warna, kita punya skin tone ni nampak natural dan warna dia pun nampak punchy. Untuk rakaman video pula, dia boleh merakam sehingga 4K 60fps. Dia punya hasil rakaman ni sejujurnya dah cukup cantik, mampu berikan kestabilan image yang sangat baik lah. Dia tak ada gempa bumi semua tu, dia punya hasil rakaman ni. Even dia punya kualiti pun cukup sharp, cukup tajam. Untuk software dia pula menggunakan software daripada Vivo, iaitu Funtouch OS 15 yang berasaskan Android 15. Aku yakin untuk bahagian software ni, mungkin ramai peminat ataupun ramai pengguna iQOO susah nak terima sikit sebab dia menggunakan software yang sama seperti Vivo. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu, dia punya Funtouch OS ni clean je, best je pakai, ringan. Cuma itulah, dia punya optimization agak kurang sikit. Tapi come on, Android kot, pakailah Nova Launcher. Macam aku sendiri, aku pakai Nova Launcher yang bayar yang dia punya Prime tu. Best lah, kita boleh
custom dia punya icon, kemudian boleh tutup dia punya label. Okey lah, adalah perbezaan sikit. Sebab sekarang ni aku tengah pakai smartphone Vivo, Vivo X200 Pro tu. So bila pakai iQOO ni, dia rasa sama je, tak ada perbezaan. Jadi apa yang perlu kita buat, kita harus buatlah, tukar dia kepada Nova Launcher. Nampaklah lebih clean, adalah customization yang boleh kita buat. Dan iQOO bagi tahu untuk software update pada smartphone ni, dia dapat 3 kali untuk Android update serta 4 tahun untuk security update. Untuk bahagian design dia sangat simple dan minimalis, dan kalau tengok dia punya design language ni lebih kurang sama je macam model yang lain. Contohnya macam iQOO flagship dia, iQOO 13, kemudian even iQOO Z9 pun lebih kurang je dia punya design ni. Jadi dia punya bahagian design ni agak boring sikit lah. Dia lebih kurang sama je macam family dia yang lain. Dia tak ada wow factor sangat. Cuma apa yang aku boleh hargai sangat-sangat adalah ketebalan dia. Nipis weh, untuk bateri yang sebesar 7000 mAh macam ni, kemudian ada body yang nipis macam ni, memang ajaib lah. Ini yang paling aku rasa best gila pada smartphone ni. Body yang nipis, bateri yang besar. Banyak brand dah kena belajar pada iQOO untuk buat benda ni. Jadi iQOO Neo 10 ni memang dicipta untuk orang yang nak gaming, nak bateri yang besar, skrin yang mewah dan performance yang kelas sama macam smartphone yang flagship, tapi dia tak nak keluarkan duit yang banyak untuk beli smartphone. Ada je, ramai je orang kaya kat dunia ni, dia tak nak spend untuk smartphone yang mahal lah, smartphone yang branded. Sebab dia tahu pada iQOO Neo 10 ni pun kita boleh dapat spesifikasi yang tinggi, boleh dapat bateri yang besar, pengecasan yang laju, kamera yang cantik. Nak buat apa kan? Keluar duit lebih-lebih. Kalau dekat iQOO Neo 10 ni pun dah ada semuanya. So guys, nampaknya ni saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.